Bila kita sebut video korporat, apa yang perlu ada dalam video korporat? Ini yang perlu kita tahu terlebih dahulu. Maksud saya, nak menghasilkan satu video korporat yang durasi 3 minit. 3 minit itu sebenarnya adalah panjang. Dan 3 minit sebenarnya adalah pendek. Sebab macam mana kita nak masukkan keseluruhan produk semua yang ada dalam organisasi kita ke dalam 3 minit saja. So kita perlu ingat, sebab 3 minit itu bersamaan dengan 70 shot. Maksudnya 70 shot image visual yang kita boleh masukkan untuk 3 minit. Jadi kita perlu susun dengan jelas apa yang perlu ada dalam video korporat kalau kita diberi peluang menghasilkan dia 3 minit saja. Sebab video korporat ni, bila dia lagi pendek, lagi padat, lagi jitu dia punya outcome dia. Tapi nak menghasilkan 3 minit, menghasilkan 2 minit bukan satu perkara mudah. Sebab bila mesej nak disampaikan, kadang-kadang tak sampai kerana durasi masa yang terlalu pendek. Ataupun mesej yang nak disampaikan tu perlukan banyak lagi input-input yang kita perlu letak. So 2 minit tak cukup. Ini yang perlu kita kaji balik. Menghasilkan video korporat biar dia lagi pendek masa, lagi padat, dan persembahan dia yang paling menarik. Sebab tu menghasilkan video korporat ni bukan satu perkara yang kita boleh cari je bahan apa yang kita nak, and then kita dumpskan dalam sistem editing ataupun software editing, dan daripada situ kita puzzle kan, then kita just masuk naratif ataupun suara latar, dah cukup. Sebenarnya tak cukup. Jangan fikir semudah itu. Sebab bila kita dah siap video nanti, bila kita buat preview yang pertama dengan jawatankuasa ataupun komiti untuk nak menilai video kita, komen yang terlalu banyak, itu tak cukup, ini tak dimasukkan, ini kenapa dimasukkan, tak begitu. Jadi bila sampai kita re-edit balik dan pergi kepada pasal yang kedua, kekuatan dalam video korporat tu kalau tak ada, nanti dalam mesyuarat pengurusan, waktu tu akan di-ban that. Sebab masing-masing nak menonjolkan diri dalam image video korporat. Masing-masing nak menunjukkan gah daripada syarikat. Tetapi apakah subjektif yang nak disampaikan itu? Sebab tu kita sebagai the maker perlu faham sebenarnya. So, anda dah faham tak video korporat tu?